Tetapi kalau kita lihat sekarang kita cakap pasal Trump. Trump ni kira paling besar lah kuasa dia dan dunia ni. Pun begitu dia kena balancekan kuasa dia. Dia nak ambil satu keputusan, nak kena kelulusan itu dan ini. Tidak ada wewenang. Dan walaupun kita marah kat Trump ni, tapi kita lihat pemberita masih boleh bertanya dengan soalan-soalan yang dia pun tak tahan. Dan pemberita tu masih lagi boleh balik ke rumah dengan selamat. Esok kerja lagi. Esok boleh kerja lagi. Kalau dalam sebahagian negeri kita tanya begitu, kita letakkan kat dia 3R, pakai tak balik lah dia. Kita ada raja berperlembagaan, maka constitutional monarch. Jadi dia imbang, ada undang-undang, dia tidak mutlak. Itu bagus. Kita tak boleh ulangi apa yang berlaku dalam sejarah-sejarah Melayu. Cerita hantu, cerita hanjebat, cerita Sultan Mahmud mangkat di Julang. Kita tak boleh kerana sistem ini dia akan berterusan ataupun tidak bergantung kepada sikap dan pendekatan yang dibuat oleh pihak yang berada di istana itu sendiri. Tapi kalau rakyat mendengar mendengar cerita pukul orang ke, bertindak kepada orang lain secara kejam dan orang nak bertindak balik tak boleh, ataupun mengambil projek-projek dalam negara ini walaupun hak orang lain ada tapi diambil dengan menggunakan kuasa yang tak boleh dicabar, kerajaan terpaksa beri walaupun melampaui tata kelola pentadbiran yang baik kerana dia nak. Kalau hal ini menjadi buah mulut awam, dia hanya membuahkan kebencian, dan generasi yang baru ni mereka tidak ada lagi nilai-nilai dahulu, dan ini akan mencepatkan sistem itu akan pergi. Walaupun sebahagian orang tu dianggap dia begitu powerful, hartanya banyak, dia boleh buat apa sahaja, bahkan tindakan-tindakan yang dibuat sehingga memangsakan orang lain pun difikir orang tidak boleh bertindak kepadanya. Dia jangan tersalah langkah. Kadang-kadang hal-hal yang menjadi percakapan, benda yang berbilion-bilion harga, berjuta-juta harganya, projek-projek yang tak boleh dirunding lagi kerana itu adalah merupakan datang daripada atas namanya. Kadang-kadang bangsa-bangsa lain yang kita komplain tu, mereka mendapat semua ruang ni melalui golongan-golongan atasan ni juga. Yang mana bila datang melalui golongan atasan ni, menyebabkan orang terpaksa bagi pada mereka. Lalu kita heran, kekayaan diberikan secara tidak selaras, tidak seimbang. Dia datang melalui golongan yang sepatutnya dianggap sebagai pembela atau penaung kepada bangsanya sendiri, tapi dia tidak menjadi penaung kepada bangsanya sendiri. Kalau nak cakap soal itu, hal-hal itu bukan sedikit. Dia bukan satu hal yang tertutup. Diketahui mereka yang terlibat dengan pentadbiran. Kerajaan juga sebahagiannya mengetahui. Dan rakyat melihat. Dan ini mesti dibaiki. Orang politik tak boleh rakus sangat. Istana pun tidak ada kuasa yang mutlak dengan sistem raja berperlembagaan. Tapi mesti mengikut hal itu. Ramai yang bagus. Tapi kita tahu juga ada perkara-perkara yang patut ditegur. Yang menjadi buah mulut rakyat. Yang sebahagian itu kalau dia cakap, orang yang boleh menang pun jadi kalah. Kerana rakyat tak setuju tapi dia tak tahu. Maksudnya rakyat bawah ni tak suka. Oleh kerana orang yang keliling, semua orang keliling pun masalah juga. Semua akan kata, bagus, semua orang suka. Dan kita jumpa dalam masyarakat ni, ini agama marah pada pengampu ni. Pengampu ni kadang-kadang dia punya ayat tu mengalahkan. Orang yang kena ampu pun tak terbayang dah dia ampu seperti itu. Pilihan raya akan datang, saya percaya tak ada parti pun yang akan jadi macam dulu, dominan. Kerana orang dah tak mau dah macam tu. Tak ada orang mau. Dan tak ada lagi pentaksub politik ni pun kebanyakannya saya ingat dah semua pun dah reput dah kot. Lagu parti pun tak apa dah. Lagu parti pun tak apa dah. Dan semua pengampu-pengampu ni juga apabila berlaku hal-hal tertentu, bagi termasuk juga yang berada di pihak istana juga akan mengalami kesan ini jika tindakan ataupun tidak dibendung dengan cara yang betul.